Riwayat ada bagi tahu satu orang ni penyembah berhala. Satu orang penyembah berhala, umur dah 70 tahun dah. Dalam keadaan dia sedang puja berhala dia. Yang sanam, yang sanam, yang sanam, nama berhala dia ni dah. Dalam keadaan dia penat, dia mengantuk, dia tersasul tersebut nama Ya Somad, salah satu nama Allah. Waktu tu juga Allah Subhanahu Wa Taala, labbaik ya abdi, aku datang wahai hamba-Ku. Ya Allah. Maka malaikat bila nampak ni, malaikat bagi tahu pada Allah, ya Allah, si fulan ni 70 tahun mensyirikkan kau. Dia ni dalam satu orang bukan nak puji kau, dia ni dalam keadaan penat, dia mengantuk, dia tersasul tersebut nama kau. Allah Subhanahu Wa Taala bagi tahu, kalaulah aku tak sahut seruan hamba aku, samalah aku seperti berhala yang tak melihat, berhala yang tak mendengar. Jadi dia Allah Subhanahu Wa Taala zat yang menciptakan daripada tak ada kepada ada. 100 tahun dahulu kita seorang pun tak ada kat masjid ni. Ya Allah. Hal ata 'alal insani hinun minad dahr lam yakun syai'an mazkura. Tidak akan datang wahai insan, wahai manusia, suatu masa dahulu, lam yakun syai'an mazkura, tak ada orang pun sebut nama kita. Kita tak wujud. Inna khalaqnal insan, Allah kata kamilah yang menciptakan manusia, insan. Pasal tu wahyu pertama Masyai bagi tahu, ayat pertama, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ini pun dah ayat dakwah. Waktu tu Allah Subhanahu Wa Taala sendiri mentakrufkan diri dia, memperkenalkan diri, mendakwakan, bagi tahu manusia bahawa patung-patung yang manusia ambil ni kat Kaabah, bukan kat masjid kita. Kat Kaabah masa tu bukan satu dua, bermacam-macam, daripada emas, perak, daripada buah kurma pun ada. Bukan saja kat luar, dalam Kaabah pun ada patung. Manusia mengambil patung ni Tuhan-Tuhan selain daripada Allah. Allah nak bagi tahu patung-patung ni, datang seekor lalat terbang bawa najis, letak kat hidung patung ni. Patung tu tersebut tak boleh menghindarkan mudarat yang seekor lalat nak bagi pada dia. Apatah lagi nak beri manfaat, nak bagi mudarat. La yamlikuna li anfusihim darra wala naf'a wala yamlikuna mauta wala hayata wala nusyura. Allah beritahu makhluk patung-patung sembahan selain daripada Allah ni, mereka tak berkuasa untuk memberi manfaat, tak boleh bagi mudarat, tak boleh mematikan, tak boleh menghidupkan, dan tak boleh membangkitkan, membangunkan. Jadi Allah beritahu, aku cipta manusia ni sebaik-baik kejadian ni, manusia sebaik-baik kejadian daripada apa? Benda mati je, daripada darah. Wa tukhrijul hayya minal mayyit, Allah keluarkan yang hidup daripada yang mati. Darah ni benda mati ke benda hidup? Benda mati, potonglah jari korang, letak setitik darah kat telapak tangan. Satu dunia kumpul, lawyer, doktor, engineer, saintis, semua celik pandai kumpul, ustaz. Dia boleh buat apa? Dia boleh tengok aje lah. Dia tak boleh buat apa. Tapi daripada setitik darah tu lah, kat situlah terletaknya mata, situ letaknya hidung, letaknya tangan yang boleh memegang, kaki yang boleh berlari, mata yang